wabarakatuh, murid-murid. Okey, baik. Sekarang cikgu nak semua baca doa sebelum belajar dulu. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syukur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, baik. Murid-murid, sebelum kita meneruskan kelas kita pada hari ini, jadi cikgu nak semua cek di bawah kaki meja, bawah kaki masing-masing. Kalau ada sampah, tolong kutip segera. Satu masa seminit saja untuk segera kutip dan bangun buang ke dalam atau sampah belakang. Okey, bermula dari sekarang seminit. Okey, baik. Okey, tadi semua dah pun buang sampah. Alhamdulillah. Jadi setiap murid hari ini sihat ke semua? Alhamdulillah sihat. Ustaz pun sihat. Alhamdulillah. Kalau ada yang sakit, jangan lupa ambil ubat. Kalau tak ambil ubat nanti tak boleh nak belajar dengan elok sebab sakit, kan? Okey, hari ini sihat? Sihat. Syahirul? Aswad? Sihat. Alhamdulillah. Okey, jadi kita doakanlah supaya kita ni sihat, sentiasa sihat dan berada dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Baik. Baik, hari ini siapa tahu dalam ni kita nak belajar tajuk apa hari ni? Tak tahu. Okey, sekarang Ustaz akan tunjuk kepada kamu, cikgu akan tunjuk kepada kamu gambar. Satu misteri gambar. Saya tak bagi tahu gambar apa, tapi cikgu nak kamu tengok sendiri dengan teliti gambar ni dan video yang cikgu akan tayang, kamu tengok. Dan nanti lepas daripada kamu tengok, cikgu nak wakil daripada salah seorang kamu untuk bangun dan menceritakan siapakah gambar dan video yang anda lihat tersebut. Dan kita akan main satu aktiviti sekali lagi, iaitu kamu akan menampal kertas tiga di kita punya, cikgu punya papan pintar yang cantik ni cikgu buat khas untuk kamu, supaya kamu dapat belajar dengan elok, supaya kamu dapat memahami dengan baik berkaitan tajuk-tajuk yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, sebelum itu kita tanya murid-murid semua, gembira ke hari ini? Seronok ke hari ini kita nak belajar tajuk yang baru ni? Okey, kalau seronok, jom kita tengok gambar dan video dulu. Okey, kita akan buka cikgu akan buka. Okey, baik, sekarang cikgu nak kamu semua tengok gambar ini. Okey, cikgu akan tunjuk dan kamu semua teliti dengan baik. Cikgu nak kamu semua teliti dengan baik. Okey, ini gambar siapa? Siapa boleh tahu? Siapa? Siapa yang jawab dengan betul, cikgu akan bagi hadiah yang baik untuk dia. Okey, Aswad tahu? Tak tahu. Ya, Amira. Tunku Abdul Rahman, kan betul? Benar tengok dekat mana? Ya, pengisytiharan kemerdekaan. Pandai, okey baik, Amira betul. Okey, gambar yang kedua siapa nak jawab? Siapa kenal siapa ni? Tak kenal. Okey, gambar yang kedua adalah gambar Tun Abdul Razak. Okey, gambar yang ketiga siapa kenal? Angkat tangan supaya tengok. Okey, Syahirul, gambar apa on? Bukan Hasan on, Hussein on, Tun Hussein on. Okey, ini gambar yang keempat. Mesti ramai kenal individu ini. Sangat berjasa. Ya? Ustaz, kita dengar tadi tu apa? Tun? Ya, Tun Dr. Mahathir. Okey. Gambar yang seterusnya, okey ini baru sahaja pergi meninggalkan kita, tapi jasanya ya Allah sangat besar. Siapa tahu? Tun Abdullah Ahmad Badawi, tapi dikenali sebagai Pak Lau. Okey, gambar yang seterusnya. Orang faham? Ya, Datuk Seri Najib bin Razak. Okey, gambar yang seterusnya lagi. Ya, Tun Dr. Mahathir. Gambar yang seterusnya. Cikgu dah dengar apa ni? Tan Sri Muhyiddin Yassin, ya. Okey, gambar yang seterusnya. Apa? Datuk Seri Ismail Sabri ataupun orang selepas ini Pak Long Nael. Okey, gambar yang seterusnya. Datuk Seri Anwar
Ibrahim. Pandai Syamila. Okey. Datuk Seri Anwar ni siapa ni? Cikgu nak tanya, siapa ni? Tahu tak? Tak tahu. Okey, Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri kita sekarang. Macam pernah tengok? Apa? Cikgu dengar? Ya, dah memang pernah tengok. Perdana Menteri kita selalu keluar muka di televisyen, di berita dan sebagainya. Beliau adalah Perdana Menteri kita sekarang yang ke-10. Okey, baik. Kamu dah teliti gambar-gambar satu-satu yang cikgu sudah tunjuk. Sekarang cikgu nak kamu tengok dulu video ini. Okay, jom kita tengok video. Okey. Ini video siapa? Okey, tadi Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan kita. Okey, kemudian kita akan tengok Tun Abdul Razak bin Hussein, Perdana Menteri yang kedua. Seterusnya kita akan tengok Tun Hussein On yang aku kata tadi tu, Perdana Menteri Malaysia yang ketiga. Okey, Abu fokus, Perdana Menteri yang ketiga. Okey, seterusnya kita akan tengok Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Sekarang masih lagi ada, umur beliau dah mencecah 101 tahun. Perdana Menteri Malaysia yang ke berapa Syamila? Ya, keempat, bagus, pandai. Seterusnya Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri kita yang kelima, dan beliau baru sahaja menghembuskan nafas terakhir dan meninggalkan kita baru-baru ini. Tersejahtera Al-Fatihah kepadanya. Semoga rohnya insya-Allah bersama orang soleh. Okey, seterusnya Datuk Seri Muhammad Najib bin Razak, Perdana Menteri Malaysia yang ke-6. Bagus. Okey, beliau merupakan anak jadi faham bukan. Okey, seterusnya Tun Dr. Mahathir bin Mohamad semula yang menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Hebat Tun Dr. Mahathir, 2 kali jadi Perdana Menteri. Orang lain tak dapat, betul tak? Ya, betul. Okey, seterusnya Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 ataupun dikenali sebagai abah yang mana mengendalikan ketika zaman Covid kita dahulu. Dan yang seterusnya Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, dan seterusnya Datuk Seri Ali Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 yang sekarang. Okey, baik, semua faham? Okey, terima kasih kepada yang memahami. Okey, seterusnya. Okey, sekarang cikgu nak kita main satu permainan yang cikgu berikan nama dia fish tank. Okey, di mana permainan ini cikgu akan berikan kepada kamu seorang sehelai sticky note dan cikgu nak kamu tulis balik nama penuh Perdana Menteri yang tadi, yang 10 orang itu cikgu nak kamu tulis dan kamu datang tampalkan di hadapan kita punya fish tank. Okey, boleh ke boleh? Okey, cikgu harap semua dapat memberi kerjasama dan dapat menyelesaikan dalam masa 1 minit. Okey, cikgu akan beri soalan satu ya. Okey, Ali satu, Aswad. Okey, bermula daripada 1 minit sekarang. Cikgu nak kamu tulis nama ikut susunan yang betul dan kamu pergi datang ke hadapan dan tampal. Okey, bermula pada sekarang. Ya, Aswad, boleh ada Aswad. Okey, Amira, okey. Okey. Okey, Aswad dah siap? Okey, dah siap, datang tampal ke hadapan. Kita berada di belakang. Tampal ke hadapan. Okey. Baik. Okey, lagi 10 saat cikgu akan bincangkan dengan kamu. Okey. Dah selesai semua? Okey, semua dah tampal di hadapan ini. Kalau kita tengok, semua dah berjaya untuk tampal di hadapan. Okey. Sekarang cikgu nak tanya kamu, siapakah tokoh-tokoh yang kamu lihat dalam gambar tersebut? Siapa boleh bagi tahu? Seorang pun tak apa, sebut seorang je daripada 10, cikgu nak seorang sahaja kamu sebut. Baiklah murid semua, kita dah kenal tadi Perdana Menteri kita. Sekarang cikgu nak kamu dengar penerangan cikgu berkaitan Perdana Menteri. Okey, Perdana Menteri kebanggaan negara kita. Yang pertama, siapa tahu siapa? Aswad. Okey, siapa tadi? Tunku Abdul Rahman. Okey, dengar. Tunku Abdul Rahman merupakan Perdana Menteri kita yang pertama di mana beliau dilahirkan pada tahun 1983 di Alostar, Kedah.
dan beliau bertahun dengan Tun Sharifah dan pernah berkhidmat sebagai penolong pegawai daerah di Kulim Kedah dan menjadi Ketua Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1955 hingga dengan Ogos 1957. Sebab beliau lah yang mengisytiharkan kemerdekaan. Yang merdeka tu beliau lah yang mengisytiharkannya. Okey, baik. Seterusnya kita akan tengok Perdana Menteri yang kedua. Siapa Perdana Menteri kita yang kedua? Iaitu Tun Abdul Razak bin Hussein, di mana beliau dilahirkan pada tahun 1922 di Pekan Pahang dan beliau berkahwin dengan Tun Rahab dan beliau menjadi Perdana Menteri pada tahun 1970 hingga 1976. Dan apa gelaran? Siapa tahu gelarannya? Bapa Pembangunan. Sebab apa dia bergelaran Bapa Pembangunan ni? Asal? Sebab jasa beliau atas pembangunan negara Malaysia. Okey, Perdana Menteri yang ketiga adalah Tun Hussein Onn, di mana dilahirkan di Johor pada tahun 1922 dan menjadi Perdana Menteri pada tahun 1976 hingga 1981. Apa gelaran beliau? Bapa Perpaduan, atas semangat beliau pada perpaduan di negara ini. Dan Perdana Menteri keempat, mesti semua orang kenal kan? Okey, Syamila bagi tahu apa nama? Tun Dr. Mahathir Mohamad, dilahirkan di Seberang Perak, Al-Sultan Kedah. Dan beliau berkahwin dengan Tun Dr. Siti Asma. Dua-dua orang masih ada di Malaysia sekarang. Umur dah satu sekali panjang umur mereka. Okey, baiklah. Bila beliau jadi Perdana Menteri? Tun M pada tahun 1981 hingga 2003 dan dapat gelar Bapa Pembangunan Negara. Sebab apa? Siapa pernah pergi ke LCC? Nak ada video Abu Ali Aswad, semua pernah pergi. Oh baik. Itulah adalah jasa pembangunan Tun Dr. Mahathir. Sebab itulah beliau diberikan Bapa Pembangunan kepada gelarannya. Okey, seterusnya Perdana Menteri yang kelima, Tun Abdullah bin Ahmad Badawi, dilahirkan di Pulau Pinang pada Batas dan menjadi Perdana Menteri pada 31 Oktober hingga 2009 dan diberi gelaran sebagai Bapa Pembangunan Modern Insan dan tagline Islam Hadari pada ketika itu diperkenalkan dan beliau baru saja meninggal dunia. Itu saya katakan dia, semoga roh beliau ditempatkan bersama orang-orang yang soleh, insya-Allah. Dan seterusnya Perdana Menteri yang ke-6, Datuk Sri Najib Razak, merupakan orang Pahang yang dilahirkan pada tahun 1993 dan menjadi Perdana Menteri pada tahun 2004 hingga 2008. Apa gelaran kepada Datuk Sri Najib? Bapa Gagasan Satu Malaysia. Okey, Satu Malaysia kan? Kita satu bangsa. Sebenarnya lagu tu. Itulah gelaran beliau. Dan Perdana Menteri yang ke-7 Dr. Mahathir Mohamad. Hebat Dr. Mahathir. Jadi 2 kali Perdana Menteri. Orang lain semua sekali. Beliau 2 kali sahaja. Okey, waktu ini beliau tu memperkenalkan Kawasan Kemakmuran Bersama 2020. Okey, seterusnya Tan Sri Muhyiddin Yassin dilahirkan di Johor dan menjadi Menteri Besar Lebuh dulu dan menjadi Perdana Menteri pada tahun 2020 hingga 2021. Waktu itu kita PKP tengok betapa baiknya dan kasihnya beliau kepada rakyat, sanggup ada nyawa untuk berkorban demi menyelamatkan rakyat Malaysia daripada terkena COVID. Dan Perdana Menteri yang ke-9 Datuk Sri Ismail Sabri dilahirkan di Pahang dan menjadi Perdana Menteri pada tahun 2021. Okey, baik. Seterusnya, cikgu dah ceritakan tentang biodata Tunku Abdul Rahman, nama Tunku Abdul Rahman sampai Perdana Menteri yang ke-10 iaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim. Jadi cikgu nak tanya kepada siapa-siapa yang nak jawab. Siapa nak jawab? Bangun dan angkat tangan dan bagi tahu cikgu. Okey. Aswad? Boleh? Boleh. Okey. Cikgu nak kamu terangkan nama dan gelaran kepada Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Okey, nama apa? Tunku Abdul Rahman, dilahirkan di Al-Star, pandai lah. Okey, yang ketiga, apa gelaran dia? Bangkit Kemerdekaan. Sebab beliau yang menciptakan kemerdekaan. Okey, bagus. Jadi cikgu dah tengok kamu dah berjaya untuk memahami tentang nama dan juga biodata Perdana Menteri kita. Okey, oleh kerana kamu dah faham semua, cikgu nak teruskan kepada langkah yang seterusnya, iaitu
kita akan tengok bidang-bidang tugas. Apa sebenarnya function Perdana Menteri? Apa fungsi Perdana Menteri kita di Malaysia? Apakah peranan mereka juga? Dan bagaimanakah cara mereka bekerja?